Korang pernah beli brands outlet, pernah beli kasut dekat Vinci? Korang tahu tak, semua tu sebenarnya bawah satu syarikat sahaja. Nama dia Padini Holdings Berhad. Ini bukan kedai pakaian biasa, ini Empire Fashion Malaysia. Padini pegang semua brand yang korang selalu beli. Contohnya Padini, PDI, Padini Authentics, Brand Outlet, Vinci, Vinci Accessories, Vinci Mini. Nampak macam banyak brand tapi sebenarnya senang. Semuanya di bawah Padini. Bisnes diorang simple tapi power. Jual volume tinggi. Harga mampu milik. Ada ratusan outlet dekat seluruh Malaysia. Masuk mana-mana mall, confirm akan ada Padini. Siapa belakang Padini? Family founder Yong Pang Chown pegang 43%. Lepas tu ada Kuak, EPF, KWSP, Tabung Haji, Norges Bank. Fund besar semua ada dekat dalam Padini. Padini ni jenis syarikat low debt, cash rich steady. Pandemik dulu pun diorang pun boleh survive sebab modal diorang high volume retail. Sebab tu ramai rakyat Malaysia tak sedar mereka pakai brand Padini sejak kecil sampai dewasa. Kasut korang, baju korang, jeans korang, handbag Vinci, semuanya daripada satu syarikat yang sama iaitu Padini. Soalan untuk you guys, jenama mana yang paling korang selalu beli? Brands outlet, Vinci ataupun Padini? Dan guys, ini bukan buy call, content ini untuk education saja. Dan kalau nak belajar saham daripada zero, boleh download ebook saham percuma dekat bio link saya.